Setiap kali Ramadan, pinggir Sungai Kelantan di Lembah Sirih, Kota Baru menjadi tumpuan masyarakat tempatan untuk berbuka puasa. Suasana romantis dengan pemandangan matahari tenggelam dan bunyi serangga serta unggas menjadi tarikan pengunjung. Wartawan Malaysia KZ Rafikin Aiman Rosid ada laporannya. Terima kasih rakan tugas di studio. Kini saya berada di dataran tepi Sungai Kelantan dekat Lembah Sirih, Kota Baru, Kelantan. Sepastinya setiap tahun saban dan menjelang Ramadan, lokasi ini akan terus menjadi tumpuan khususnya masyarakat Kelantan untuk berbuka puasa di sini bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Dianggarkan lebih 1,000 pengunjung memenuhi kawasan itu setiap hari. Seawal jam 6 petang, pengunjung sudah tiba bagi memilih tempat pilihan dengan membentangkan tikar, berehat dan menghidangkan makanan sama ada dibawa dari rumah atau dibeli. Kehadiran bazar badan berhampiran lokasi turut menjadi tarikan, memudahkan orang ramai mendapatkan pelbagai juadah untuk berbuka. Lokasi ini bukan sahaja menarik penduduk setempat, malah pengunjung dari daerah lain turut hadir untuk merasai kemeriahan suasana yang tular di media sosial. Di sini saya buka dengan kawan-kawan saya lah. Biasanya petang-petang dalam pukul 6 tepat kami keluar pergi bazar ni untuk beli makanan. Biasanya kami beli makanan kami beli hari ni nasi kukus. Harga dia RM9 dengan ayam besar. Berbatutan lah harga dia. Terus persekitaran di sini pun best. Tengok di sini tengok sunset, banyak orang di sini duduk. Dan orang-orang di sini pun happening. Saya selalulah tiap-tiap tahun saya berbuka di sini lah. Kau puasa sini. Lepas tu makanan ni macam mana beli? Makanan ni kadang-kadang saya beli kat sini, kadang saya bawa sendiri. Hari ni saya bawa sendiri. Tapi masakan ini mi goreng lah. Mi goreng spesial lah. Apa tu mari buka puasa sini? Sebab kemeriahan. Kemeriahan suasana, tengok keindahan ni, ramai orang sini. Sebaik azan maghrib berkumandang, pengunjung menikmati hidangan masing-masing sebelum beransur meninggalkan kawasan itu untuk menunaikan solat di surau yang disediakan. Laporan Rafikin Aiman Rosid untuk Malaysia Gazette.